usahawan Bumi Putra yang mengeluarkan kilang ayam garam, mengeluarkan produk-produk ayam garam, ayam salai, ayam pop, dan termasuk adalah dimsum. Dan ini merupakan satu perkembangan yang terbaik bagi usahawan dalam negeri Perak, di mana ada penglibatan secara langsung daripada usahawan Bumi Putra dalam permintaan yang begitu tinggi berkaitan dengan pemesanan makanan ayam garam ini. Buat masa kini memang popular di kalangan masyarakat Cina. Tapi alhamdulillah dengan kesedaran yang ada kepada usahawan Putra, jadi kerajaan negeri rasa bangga di atas usaha yang telah dilakukan, dan saya difahamkan pengeluaran ayam garam ini berbagai rasa dan sebagainya. Ya, sebenarnya R&D yang Datuk YB sebut tadi tu kami dah buat 2 tahun yang lalu. Pelbagai jenis ayam yang kita gunakan, juga kita gunakan ikan sebagai prototype untuk kita dapatkan ayam garam yang terbaik. So telah dibuat kajian R&D, baru kita nampak bahawasanya ayam kampung dan juga ayam spring chicken yang beratnya kurang daripada 1 kilo tu memberikan hasil rasa yang cukup manis apabila digaulkan bersama dengan herba dan garam tadi.